sebagai seorang admin suka filem dalam bidang filem yang meneliti filem, hang rasa filem kita dah another level lah. Yup. Tapi dari satu lagi sudut, okey, kita dah jadi satu mazhab tau. Mazhab. Contoh. Dia ada banyak mazhab tau dalam filem ni. Macam dia ada geng mazhab yang aku hanya tonton filem Syafiq Yusof dengan Samsul Yusof. Oh, okey, faham. Ada satu lagi mazhab. Mazhab aku akan hanya tonton dekat Netflix je. Satu lagi mazhab ialah mazhab ni, semua filem Malaysia mengarut. Dan aku tak tonton filem Malaysia. Tu lah, banyak mazhab-mazhab tu. Dia ada pro dengan con juga tahun ni. Tahun ni sebenarnya kalau kita analisis sepanjang tu tau. Memang another level tu satu lah, betul lah. Sebab kalau kita sebut filem macam Blood Brothers pun dah sampai dekat somewhere lah. Indonesia masuk kan? Masuk. Betul? Ada lagi? Ada lagi, baru masuk. Ketika buat podcast ni, baru masuk. Mana lagi? Lepas ni macam-macam lah rasanya. Sebelum tu dia pergi Vietnam kot. Vietnam. Wakil Utara Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Muhammad Hafiz bin Zainal dalam Wakil Utara Podcast. Rasa macam mau panggil apa? Rasa macam protokol kan? Aduh. Kita terus. Santai. Malam ni saya bawa seorang admin daripada page kan? Page Suka Filem dan YouTube Khairul Blog dan YouTube Khairul Blog. Page Suka Filem ni membincangkan tentang filem-filem Malaysia saja ke luar sekali? Merata, tapi kita fokus Malaysia lah. Kita fokus Malaysia. Kita nak bincang tentang daripada filem lah, lambat filem, Hala 7 filem, filem dulu dan filem lah. Filem semuanya dalam bidang filem. Tapi sebelum tu, sesi pengenalan pada buah awal, kita perlu berkenalan dahululah. Baik. Siapakah nama tuan hamba? Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, nak berkenal macam mana tu? Okey, baik. Nama apa? Nama aku Khairul Zaman. Okey. Asal dari Perlis. Asal Perlis. Tapi duduk di sinilah. Di Kedah ni, di Changlun. Dan merupakan admin, the only admin, satu-satunya admin lah kepada Suka Filem. Oh, sendiri sendiri. Orang kata admin Suka Filem ni banyak, tapi tak ada. Aku seorang saja. Okey. Seorang saja. Dia adalah teknik dah macam mana nak pergi nampak macam ramai tu. Boleh ajak kita nanti. Nanti lah. Okey, kita cut dulu. Sebenarnya kita ada buat kesilapan pada awal video. Apa dia pula? Kita tak sebut lagi malam ni. Betul. Sponsor kita. Malam ni kita disegarkan oleh Kopi Gua yang masih setia bersama kami. Boleh minum. Podcast ni kita beritahu terus terang. Boleh sembang sambil minum dan boleh sembang sambil mengunyah. Dan kita tak tahu apa yang kita dapat malam ni. Tapi kita akan check. Macam sedap bau dia tu. Kan? Tadi mengantuk ni sebelum start ni. Ni tak ngantuk dah ni. Kopi Gua. Tak baru tak habis. Aduh. Pernah sampai lah Kopi Gua dak ni? Dak ke takkanlah. Ni baru tahu. Kali pertama. Okey, pada yang tak tahu Kopi Gua, kalau anda daripada Jitra nak telah main Kok Diang, sebelum sampai traffic light Kok Diang belah kiri. Tapi kalau daripada Kok Diang nak pergi ke Jitra, sampai Kandis tu kena U-turn balik. U-turn balik dia duduk belah kiri. Dia Kopi Gua dia bukan statik dekat gua tau. Dia ada pandangan gua. Mana kata bila kita duduk kat sini kita nampak gua Rebau. Kat sini kita nampak gua Kok Diang, Bukit Kok Diang. Ada gua lah kali ni. Itulah cerita dia. Kena pergi sekali. Kena pergi. Dia memang tempat healing lah. Boleh cari. Orang-orang luar boleh lalu singgah, orang-orang dekat pergi try. Malam ni kita dapat, kita tunjuk-tunjuk tu. Nampak apa tu? Saya berapa kali dah selalu tuan sponsor dia ada. Bila dia ada, saya akan tanya dia, benda apa ni? Jadi bila dia tak ada, saya sebut dia, kalau silap jangan gelak lah. Saya pun bab makanan ni kita tak arif sangat. Ni dia panggil croissant. Croissant chicken. Dia buat macam sandwich. Dia dalam dia ada cheese apa. Anda nampak? Hak ni sama juga. Hak ni daging. Hak tu saya rasa saya tahu apa. Hak tu mesti nachos. Boleh kepok sikit odok bagi dia. Kita ada guest. Tetamu khas juga ni. Tetamu khas. Di bawah ni. Ni.
Nah, itu. Okey, yang ni kita boleh tutup, Nachos kita boleh buka. Miau. Nampak apa dia tu? Okay, dia nak bersembang sekali. Betul. Waktu saya dengan saya lah. Skema. Tak apa, lagi dia bawa slow Ah, lagi. okey. Aduh. Lah sambil kita mengunyah Nachos, kita boleh jalan terus. Boleh. Dia Okey, macam manakah timbang tu ya? Macam manakah boleh tercetusnya suka filem? panjang soto dah. Panjang tak? Suka filem ni, dia bermula pada tahun bila? Lama lah. 2014, 2013 gitu rasanya. Sebelum tu, aku ada satu blog. Nama dia Orang Perlis Menulis. Waktu tu zaman zaman dekat universiti lah. Tulis pasal filem, lepas tu pasal blog-blog zaman duduk kat universiti. Waktu tu Facebook belum ada lagi. Minta maaf potong sikit. Sebagai seorang penulis dia bukan ada nama pena. Tak ada. Tak ada. Oh, pakai nama Aku betul. tak suka. Aku suka pakai nama sendiri. Ikutlah pakai apa mawar berduri. Ada. Sebab dia nama pena ni bagus. Satu, kita nak sembunyikan kita punya identiti lah. Tapi bila kita pakai nama sendiri, apa-apa jadi kita akan bertanggungjawab dengan apa yang kita tulis lah. Okay. So kalau orang tu takut nak bercampur lah sebab nama dia dalam pekerjaan dia sama dengan nama yang dia tulis ni, baik pakai nama pena lah supaya lebih orang kata lebih secure, lebih rahsia kan, lebih orang kata tak kacau. Aku ada Tapi macam seorang aku tak suka tu pakai tak nama. maaf dia potong lah. Dia kita simak santai potong. Aku ada seorang penulis yang aku minat dia. Dan sampai tahap aku tak tahu nama betul dia. Aku tahu nama pena je. Nama siapa tu? Orang Penang. Oh, tak tahu. Ibnu Rijal. Oh, okey. Aku pernah dengar. Aku suka penulisan dia, cara dia cakap, tapi aku tak tahu nama betul dia apa. Tu makna kata dia guna nama pena. Ya betul ya. Sama macam dulu dia menulis dia, Allah tak tahu dia menulis dia. John Bear. Nama betul dia apa dia? Ya. Ada setengah orang pun dia pakai nama pentas apa semua tu sebab dia nak lari daripada tu lah, tapi banyak sebab lah, bukan itu saja sebab dia pakai nama pena ni kan. Sebab Ibnu Rijal tu pun cikgu lah. Dia lari daripada ni lah, mungkin. Macam awal-awal dulu pun aku masuk menulis pun memang aku pakai nama full lah, nama full Khairul Zaman Khobin tu memang full, tak ada edit nak pakai KZK ke, nak pakai apa pena memang tak pakai. So dari situlah tahu mana tadi tau cerita dia pasal orang boleh menulis ni. Orang boleh menulis. Lepas tu dalam tu adalah member aku cakap, dia kata waktu tu zaman aku tulis orang boleh menulis ni, Malaysia dia banyak terbitkan filem-filem yang bergenre komedi ke arah lawak-lawak yang dewasa. Contohnya pada zaman tu kita ada filem Abuya yang berlakon dekat Perlis tu, Abuya Faizal Hussein. Lepas tu kita ada macam Datin Gairah. Ada banyak lagi lah beberapa filem yang memang ketika itu zaman tu memang banyak buat lawak-lawak yang kedewasaan tapi still masih boleh tengok lah. So aku banyak kritik dan banyak condemn dan menyampahkan filem-filem macam tu. Tapi dan lama-lama blog tu sendiri dah tak jadi pasal orang polis lah. Dia dah berubah. Dia dah jadi blog filem. So even filem-filem tahun tu pun filem-filem macam filem-filem Metro Wealth pun kalau aku tak suka aku memang akan kata. Maknanya point aku secara direct, secara bertulis lah kan ketika itu. Tapi lama-lama aku dapati yang macam tak relevan lah orang boleh menulis ni. Jadi aku start buka page lain, nama dia Suka Filem. Start dengan Facebook. Facebook dulu. Waktu aku buat orang boleh menulis tu dah Facebook masih belum grow lagi. Belum kenal lagi. Waktu tu zaman WhatsApp pun tak ada lagi kat universiti dulu. 2000 berapa lah, 2013. Lama dah. Lepas tu buka page. Page nak jadi cerita, aku mungkin salah aku lah. Sebab aku nak grow cepat, aku pakai formula upload keratan-keratan video. Keratan-keratan video scene filem. Scene filem.
Kita tahu filem-filem Hollywood memang tak boleh uploadnya. Dia copyright Ada copyright. Tu dia nak tahu. Copyright. Okey, copyright. Upload juga viral. Memang senang viral lah kita upload scene, tapi pada masa yang sama kita review movie lah. Cuma kita nak tarik attention untuk orang tengok review tu, kita attract dengan petikan-petikan daripada filem-filem ni. Okey, ada yang petikan-petikan yang agak-agak seksi juga lah. Tapi in the end banyak strike kena. Lepas tu Facebook suka filem hilang waktu tu. Hilang terus waktu tu 100,000 hilang. Tapi memang kita tahulah, kata memang push akan hilang punya sebab dah red flag lah. Memang Facebook dah merah, dah bagi warning apa semua, dah memang pagi tu bangun bangkit tengok hilang habis tu. So 2018 Ogos aku buka balik. Hari hilang tu buka balik new page. Tapi waktu tu kita tak grow dengan cara yang dululah. Kita buat dengan review filem, kita buat dengan proper lah, dengan trailer apa semua. Yang trailer tak ada masalah. Cuma jangan upload trailer filem Hollywood, filem Tamil dengan filem India. Tu cari pasal. Depa kedekut sikit. Malaysia okey lagi. Malaysia okey lagi sebab Malaysia dia pantau ni page filem. Tak apa lah. Yang kedekut sikit mungkin dia lain sikit, dia ada copyright sikit. Kalau yang lain-lain tu okey. Tak salah orang kita sebut ni untuk ilmu. Okey, tapi kalau tak ada masalah. Okey. Nanti kita cerita lah lanjut. Okey, lepas tu 2018 tu tak silap aku dalam 2020 macam tu, waktu PKP tu aku start buka YouTube. Buka YouTube asalnya nak buat cerita pasal hai aku lah. Tapi it turns out to be pasal movie review. Sekarang ni dalam YouTube pun, walaupun aku review cerita lama, dah 1,000 lebih dah movie dah tu. Sembang 1,000 lebih lah. Ada lah yang lebih, yang view sikit, ada yang view banyak, itu normal lah. Tapi at least disebabkan Facebook aku tak boleh buat income, sebab kita upload konten orang lain. So kita boleh upload, orang boleh share, tapi kita tak boleh buat income. Tak boleh buat income tu. Tak boleh. Kecuali orang boleh send star ya. Berapa sangat nak send star. Kalau nak monetization memang tak boleh lah suka filem tu, sebab suka filem tu ialah konten-konten video dia ialah konten yang kita re-upload, trailer lah apa semua. Dia kena sendiri kan. Kalau nak buat monetization kita kena buka satu lagi page, nak kena start daripada kosong, nak kena tarik balik orang untuk like, tu panjang cerita. Kerja tu penat. Kita baik YouTube lah, YouTube lah. YouTube. Dan 2019 lah, sebelum tu aku buka website, menulis jugalah. Tapi sekarang website tu sekadar ada saja. Jarang lah menulis, tapi sekali-sekala ada lah juga update. Menulis hanya menulis di situ ataupun pernah ada buku ada. 2014 aku menulis keluar ni novel aku yang pertama, Pergi Mati. Okay, bawah Legend Press. Novel tu 2 kali cetak. Sempat lah waktu tu PPBKL, orang ambil sign apa semua kan. Lepas tu tak silap 2014, 2015 tu terbit satu lagi, Cadaver. Lepas tu 2016 ada 3 buah buku. Lepas tu 2017 yang terakhir. Total semua 7 buah. 7 buah, tapi yang ke belakang tu macam biasa-biasa lah. Tapi dalam bidang buku ni pun dengar daripada apa kita sembang kawan-kawan kan, dalam bidang buku pun. Teruk juga tu. Teruk. Buku sekarang memang susah. Sebab walaupun kita ada PBAKL apa semua kan, sebenarnya orang yang membaca buku ni pun dah kurang sebenarnya. Memanglah ada pakai ni orang semua pakai telefon, payah. Lepas tu dah daripada jualan royalty, lepas tu payah cetakan. Memang kos. Orang sekarang dia lebih banyak tengok benda-benda yang short. Yang dia macam cerita yang pendek-pendek lah. Kalau novel apa semua ni dia ada peminat dia sendiri, tapi tak semualah ada maksudnya. Nak buat nama tu. Nak bagi orang tengok nama beli. Macam kalau komik, kalau kita lah. Kita kalau komik kita tengok karya Zin memang kita beli kan. Gitu. Karya yang lain tu kita nak bina nama tu agak payah. Sebab tu lain-lain kali 2017 tu tahun terakhir
Aku cuba juga buat cerita selepas tu, buat novel lah apa semua, tapi tak boleh nak siap. Sebab tak tahulah kot, idea dah habis kering lah apa kan. So stop takat tu, dan aku fokus lah ni untuk suka filem lah. Suka filem lah. Tapi suka filem pun dah membesar dengan agak bagus jugalah, sebab kita dah ada banyak connection jugalah dengan distributor, program-program. So besar jugalah nak kata. Okay. Sebelum kita masuk dalam bidang filem lagi, kita unduk sikit kan dalam bidang penulisan apa. Macam aku cakap seorang minta maaf kan. Aku bukan pembaca yang baik pada aku. Aku bukan pembaca yang baik, tapi berkemungkinan aku adalah pendengar yang baik. Tu mungkin sebab kalau dalam bidang novel ataupun buku kan, aku cukup suka dengar panggil apa? Bedah buku lah. Bedah buku. Review tu. Review lah. Dia buka, dia akan cerita tentang buku tu apa tu. Kalau hak tu cakap terang, 3 jam pun aku boleh melengum. Tengok. Tapi kalau nak suruh aku buka buku untuk baca novel, bukan dia. Dia sama macam movie lah. Gitu kan. Dia buku dengan movie ni, dia benda yang berkait sebenarnya. Dia adalah sebuah cerita dunia tentang naratif, membina fiction. Kalau kata kadang-kadang orang suka dengar kita cerita pasal movie. Tapi tengok movie tak pun. Betul. Sama lah macam buku pun. Kadang-kadang kita suka tengok buku ni cerita pasal ni, tapi baca punya tak pun. Kita tahu saja. Begitu lah lebih kurang sama je. Kita ni kita boleh petik nama orang tanpa mengutuk. Kita boleh petik macam tu. Aku nak petik satu nama lah. Kawan ni dia kalau bab dia bedah buku kan, dia cerita pasal buku, memang aku boleh tengok. Ada setengah orang dia cerita pasal buku, aku tak boleh layan. Tapi kawan ni aku boleh layan. Aku tak mungkin hang kenal. ZRA. Tak pernah dengar. Ui. Tak pernah dengar. Sebab Mungkin jarang layan bedah buku lah ni. So mungkin kalau balik Google lagi jumpa kot. Google jumpa. Dia dia tu. Dia orang hebat kat dah. Dalam bidang televisyen semua, dulu dia bekas wartawan. Ya. Zainal Rashid Ahmad. ZRA. Bagi nama pendek macam. Dia punya channel nama ZRA. Okey. Memang kalau dia cakap, uish, aku boleh layan sampai 3 jam 4 jam boleh layan live dia pun. Dia punya penyampaian dia sedap. Jadilah tu. Cara nak ambil lagi tu. Buku paling latest dia Anekdot Jalanan. Anekdot kenangan kan, anekdot memori lah. Anekdot jalanan sebelum tu. Part tu memang best. Padahal kita tak beli pun, tapi kita dengar cerita kan. Satu hari ni nak kena beli kan. Kena. Okey, kita terus ke page suka filem. Apa benda yang paling latest review filem lah? Suka filem ni sebenarnya dia bukannya review filem-filem yang latest sangat pun. Dia lebih pada apa yang aku tengok lah. Okey. Dia macam tu. Dia kalau kata lah ni orang sibuk pasal filem-filem yang dekat program, aku contoh filem yang aku suka tengok yang. Tak kira lah filem tu filem zaman klasik P.Ramlee ke, Nordin Ahmad ke, ataupun filem-filem yang sebelum-sebelum ni yang aku baru tengok dekat Perstreaman ke, aku cerita lah. Tapi dalam semenjak 2-3 bulan ni, kita banyak collab dengan banyak producer-producer juga. So banyaklah konten-konten promotion untuk filem-filem terkini tu yang kita fokus dekat Suka Filem. Tapi semua tu kalau nak tahu tak ada bayaran pun. Tak ada bayaran pun. At least paling kurang pun dia bagi t-shirt. Paling kurang pun dia bagi tiket tayangan perdana. Ada benda nak tanya tapi dah macam dah jawab dah. Apa dia? Kita nak tanya. Review tu kan jujur ke? Ada orang bayar ke? Tak. Kena puji ni apa? Puji sikit bagi bayaran tak? Kalau jujur tu yang utama. Kalau tak okey tak okey. Cuma kita berhati-hati sikit lah sebab kita sekarang ni dah ada connection dengan orang-orang filem ni. Jadi kok mana pun kita nak hantam tu, kita tak boleh nak secara straightforward sangat lah. Takut lagi main surat saman. Panjang cerita. Betul tu. Jadi kalau filem tu teruk berkelibun, kita kena olah bahasa tu supaya ada pro and con lah. Sebab yalah filem tu memang kita boleh review ikut suka kita. Cuma kadang-kadang tu bahasa tu mungkin akan menyebabkan orang lain akan buat tindakan balas pada kita tu, waktu kita tak seronok lah. Itu sebab dah ada nama.
Lagi satu sebab dah ada nama. Dah ada nama satu. Cuba kalau tak ada nama, bukan orang nak pandang. Ya. Hang kata api apa pun. Ya. Orang tak pandang Ya, lah. betul. Jadi benda tu memang kita berhati-hatilah juga tak kalah. Macam sebelum ni pun aku pun kena panggil juga dengan SKMM. Tu pun sebab satu komen 3R. Waktu tu Mat Kilau lah, panjang Mat sudah. Kilau. So nak pantau apa ni komen tu pun memang hari-hari duk kita tak tengok page orang lah. Tengok page kita lah, tengok pantau komen mana bersifat lu mengata ke orang tu kita padam. Memang kita pantau habis lah. Tak mau kena panggil ke apa, memang panjang. Macam mana hang layan komen-komen haters? Tak tanya. Haters ni dia ada dua apa ni? Dua cara. Satu hang layan dengan emosi bahawa yang haters ni adalah manusia. Satu pada aku tak bagus lah. Sebab haters ni sepatutnya kita kena anggap mereka sebagai orang yang dekat dalam tu lah. Kita tak kenal mereka siapa. Jadi mereka boleh jadi alat. Alat satu untuk naikkan engagement kita. Betul. So alat untuk bantu promote kita. Tak kira dia benci atau apa tak suka kita, dia suka kita lah. Once dia komen dekat page kita, memang dia alert dengan page kita. So itu sebahagian daripada promotion lah. Jadi kalau kata haters komen, satu kalau teruk sangat kita delete dah. Delete. Tapi kalau dia komen haters juga, tapi still boleh kira lah komen itu kita boleh pakai lah. Kita boleh reply. Reply dan tunggu dia reply balik. Kita main tapi jangan sampai selagi dia melampau lah. Kita kena kontrol juga. Selagi dia melampau pun tak boleh juga. Terutama sekali bila dia bersebut main pasal-pasal family ke apa ke. Tak kena. Tapi kita akan guna juga lah. Tapi takkan sekarang haters di suka filem ni jarang ada lah. Jarang sebab kita dah up on moderation assist. Kita ada buat tapisan-tapisan. So ada perkataan-perkataan yang memang kalau orang tulis hari tu, automatik Facebook akan hidden. So memang takkan nampak. Kita sebagai admin nampak, tapi orang lain tak nampak. Macam TikTok buat. Kadang tengok komen pasal apa tak naik tak naik. Sebab dia hide tu. Ada perkataan-perkataan yang kita register kat situ, Facebook dia akan automatically hide benda tu. Jadi tak ada lah perkataan-perkataan mencarut apa dulu tak ada. Benda tu. Baru-baru ni lah, dalam tahun ni kot Facebook baru buat benda tu. So bagus lah. Once dia mencarut je kat situ, okay, kita register. Tapi tu lepas ni tak ada. Kita ada seorang member dia, orang panggil apa, kaki buat konten ni lah, talk juga. Tapi kami dah member rapat, melawak. Member rapat ni melawak kasar ni lah. Jadi bila kita duk komen melawak kasar ni, tengok-tengok komen tak naik. Lepas tu kata, oi awak komen aku tak naik kata. Mesti hang kata lagu ni. Patut pun lah. Sebab Facebook lah ni, tak kira lah social media mana pun, AI dia pun lah ni dah boleh baca setiap patah perkataan kita. Jadi memang dia pun boleh tahu perkataan-perkataan tu bersifat tak sesuai atau tak. Memang dia boleh decide lah. So bahaya lah kalau kata kita tulis perkataan-perkataan yang mengarut ni, tak lama nanti hilang. Saya rasa kena bagi masa 1 minit. Okey. Ni. Jom kita duduk dalam rangkap. Okey, kita kembali. Okey. Lah ni kita masuk balik bab filem lah. Memang orang kata apa, start tadi kata bab menulis tu, sampailah pi tulis dalam bab filem kan. Yang tu adakah sebab minat ataupun orang kata macam mana? Memang minat. Memang minat. Filem yang betul-betul minat ah. Memang minat. Dari kecil-kecil dulu lah. Filem tempatan. Filem tempatan. Walaupun ada orang kata ni aku minat semua sebenarnya, tapi kalau nak fokus tu aku lebih minat Melayu, India, dengan Hollywood lah. Tiga tu. Dalam suka filem memang takkan jumpa lah contoh pasal Korea. Jarang lah. Kalau perasaan pun kalau aku tulis cerita-cerita Korea apa pun, caption itu memang sangat-sangat kecil sebab aku sendiri pun kurang ilmu pasal Korea ni. Jepun pun memang itu bukan bidang lah. Maksudnya kalau Tamil, Hindustan, Melayu, Hollywood, itu kita banyak tanya. Tu yang saya tanya, minta maaf lah tuan-tuan dan perempuan saja.
bukan saya bukan tak support filem tempatan. Saya support kan. Saya sokong. Tapi saya sangat fanatik pada filem India. India bukan kata Tamil. Tamil pi Telugu, Malayalam. Dia banyak pecahan. Kalau nak cerita tu dia banyak lagi spesies filem Tamil ni. Dia bukan Hindustan, Tamil lah. Kalau Tamil minat lah. Paling minat siapa Tamil? Pelakon ni susah nak habaq ni. Kalau nak kata Kamal Hassan ke Sivaji apa ni, itu zaman-zaman dulu. Zaman-zaman law ni pun aku kurang kenal sangat dengan pelakon-pelakon dia. Tapi aku suka tengok cerita dia. Tu lah. Cerita-cerita Tamil. SJ Surya kenal? Surya kenal. Bukan itu. Surya, SJ Surya. Hanya kampung nama aku tak pandai. Dia tu memang betul-betul mantap punya lagunan. SJ Surya. Kalau Tamil lah. Kalau aku tengok cerita Tamil ni, aku tak tengok pelakon. Tak tengok. Aku tengok sinopsis lah. Tengok sinopsis. Sebab selalunya filem-filem Tamil ni dia terkenal dengan plot twist. Ya. Dan benda-benda tu pun sebenarnya di-adapt oleh Syafiq Yusof, Samsul Yusof. Dia nampak lah. Mereka memang pakai formula tu lah. Dan formula tu berjaya dalam sinema Malaysia lah. Kalau kita sebut mungkin ada orang marah kan. Tapi rasa-rasa saya kita boleh sembang. Kalau suruh kat kita kat lah. Tengok Mak Kilau lah. Scene awal dia terus apa? Minta maaf lah. Saya kita cut kalau rasa tak boleh. Dia nak kata tiru tu, cakap lah, aku tengok tu tak ada lah. Bukan lah. Cuma aku lebih nampak yang aku tak pernah gambarkan yang Mak Kilau ni dia meniru filem Tamil ke meniru filem-filem mana-mana. Dia lebih kepada roh tu. Sebab kalau kata filem Mak Kilau lah. Okey. Satu benda yang menyebabkan filem tu hit pada aku lah. Aku rasa filem tu berjaya bagi semangat. Satu, sebab dialog-dialog dalam filem tu memang kuat menjerit lah. Dia voice projection tu banyak Scene awal tu lah yang lari lautan tu. Ya. Scene Mak Kilau lari lautan tu. Ada tiru filem apa tu? RRR. Tapi RRR tu tahu bila? RRR keluar lu. Ya, betul aku lupa. RRR. Tak yang pasal nak dia lari yang rimau liga semua lautan semua. Tapi rasa tu kebetulan kot. Kebetulan. Tapi tak apa kita cut tu. Jangan kata apa. Tak ada apa. Aku pun bukan pandai semua pasal filem. Tak boleh. Lagi ada orang marah. Marah pun tak apa. Engagement. Tak payah cut kita tut. Terus ya kami terus ya. Bukan dia terus ya. Tak ada apa. Okey, benda tu tak ada masalah. Okey. Start suka filem memang dapat orang kata apa tadi sebut apa tayangan perdana. Ya, tayangan perdana. Banyak dah yang sebelum ni tayangan perdana dia tengok awal sebelum. Ya, tengok awal kan? Sebelum ni memang kita dapat invitation lah. Dalam 2018 aku buka page yang baru tu. Sebab aku dah follow rules semua, tak ada upload video-video scene. So kita dah clean, page tu pun engagement dah tinggi apa semua. Kita dapat banyak invitation. Tapi ketika tu aku duduk kat Langkawi tu. Langkawi. Jadi aku banyak menolak lah. Menolak. Tapi kita abang lah. Kalau kata kita tolak invitation ni, tapi bagi main material apa-apa, send main Google Drive ke apa ke, kita akan susun. So tapi sejak 2-3 bulan ni semenjak lepas raya itu rasanya tak tolak lah. Sebab rugi. Sebab awal tu kita dapat, boleh cerita lah tajuk tu boleh? Awal tu kita start dengan filem Blood Brothers. Waktu tu bila Blood Brothers daripada Primework invite aku rasa ini peluang aku tak boleh reject. Kok mana pun walaupun aku tak boleh pergi tayangan tu, sebab selalu dia buat tayangan ni hari Rabu, hari Selasa, ada tugas lain. Jadi kok mana pun kena jangan reject. Kalau reject rasanya peluang untuk connect dengan geng-geng ni payah. Jadi kita buat satu team lah. So sekarang ni kita ada sukarelawan. Aku ada sukarelawan yang dia duduk kat KL. So once dapat invitation, aku akan tanya siapa boleh pergi. Kalau dia bagi tiket sepasang, dia pergi, dia akan bagi aku video, aku akan upload lah. So connection tu jadi makin besar.
makin besar. Udah, apa-apa pun KL lah noh. Baru KL lah. Kalau kita duduk sini nak pacak pergi sana. Payah tak payah kita mana ada apa ni tayangan perdana awal rehat. Depa semua tayangan perdana satu tayang filem hari Khamis. Selalu Selasa atau Rabu lah depa akan buat lah. Jadi takat sekarang ni memang bulan lepas raya itu memang banyak gila lah. Dan benda tu bagi konten eksklusif kepada kita. Kepada suka filem dapat konten eksklusif. Kita tak minta bayaran. Kita hanya minta konten eksklusif untuk suka filem. Contohnya macam depa pergi tayangan perdana, depa akan dapat video-video, depa rakam video-video apa hantar mai dalam telefon, aku upload. Lepas tu kita akan minta shout out. Shout out daripada artis, shout out daripada pelakon, minta mention suka filem. So bila upload macam hari tu contohnya filem Gayung, kita minta shout out. Aku PM sendiri kot Beto Kushairi. PM sendiri dekat IG dah. Lepas tu PM kata salam saya daripada suka filem. Nak minta panggil tuan lah tu itu bahasa kan. Buat shout out sikit untuk filem Gayung. Kata okey, mula-mula aku ingat tak ada apa lah, dia ingat relax kita PM artis mana artis nak layan. Betul. Lepas tu 2 hari kemudian dia hantar video kepada suka filem ni saya Beto Kushairi. Sebelah tu pula dia boh pula Nabila Huda. Aku macam dia boh dia hargai boh sebab dia sebut suka filem tu. Boh dalam page terus 200 ribu view. Viral dalam page lah 200,000 tu kira bagus lah sebab dia nak sebut apa ni suka filem tu. Dan dari situ kita boleh bagi tahu filem-filem selepas tu boleh buat suka filem apa ni boleh buat shout out yang macam tu. So lepas tu mai apa ni macam-macam lah kita ada pelakon-pelakon lain selepas tu. Eli Suryati pun buat untuk Telaga Suriram. Lepas tu macam-macam lah ada. Telaga Suriram ada syuting sini kan? Boleh. Boleh. Bukan takut yang lama apa dah, dengar. Ya, Tapi lama dah video buat shoot. Asal lama dah. Dekat rasa kebanyakan dekat Polia sebab Osman Ali pun orang Kedah je, orang Langkawi. Okay. Kembali kepada wakil Utara Podcast kita ni Ulik. Kita ditaja oleh Kopi Gua. Saya Khairul Melati. Saya daripada start episod pertama dulu saya Khairul Melati. Saya tak tahu saya orang perempuan saya pun kata mana-mana Khairul Melati. Saya suka mencuba. Tengok-tengok tu macam sedap, try random. Try mocha kita try tak mau. Saya antara dua Khairul Melati atau Khairul macam tu. Lain macam kurang. Saya lagi lah kita. Tajaan tak apa. Kita tajaan. Bagi siapa yang tak pernah cuba dan tak pernah sampai Kopi Gua, saya sarankan anda perlu cuba. Sebab tadi kita hantar kan list kan. Abang ni pun harga pun marhain. Harga murah sesuai. Harga memang harga kampung. Tapi barang premium lah. Yang ni bukan kopi biasa, ni kopi mesin ni. Kopi mesin nak dapat harga bawah 10. Betul payah. Ada tapi payah lah. Payah. Ada tempat-tempat yang kita yang RM5.9 pun ada kita tahu, tapi tak sebut sebab dia tak tajar kita. Betul. Kan? Tapi yang ni kira sekali sedut tu sampai kepala rasa pum dia naik kan. Ada lah dia punya cita rasa kopi dia tu yang betul biji kopi dia tu. Tengah tu kadang kayak 3 in 1 kita bancuh tu. Tak ada efek apa pun kita minum kopi. Ya betul. Nak cerah biji mata pun tak. Okey, kita kembali. Ya. Sebagai seorang admin suka filem dalam bidang filem yang meneliti filem. Hang rasa tahun ni lah kita kira contoh tahun ni lah 2025. Filem kita dah another level lah. Yup. Sebab itu apa yang aku sebagai seorang yang bukan penonton filem apa-apa kan, aku tengok sekadar tengok-tengok pun aku rasa macam tahun ni filem Malaysia dah lain lah. Dia ada pro dengan con juga tahun ni. Tahun ni sebenarnya kalau kita analisis sepanjang tahu. Dia sebenarnya tahun ni memang another level tu satu lah, betul lah. Sebab kalau kita sebut filem macam Blood Brothers pun dah sampai dekat somewhere lah. Aku tak boleh umum.
Kutipan tak lagi. Kutipan tak payah. Tak boleh ha, tapi another level lah. Kita bagi tahu dia pergi negara-negara mana. Lepas tu kita ada Agent Ali juga. Indonesia Agent Ali masuk kan? Masuk. Lepas tu ada lagi? Ada lagi baru masuk. Ketika buat podcast ni baru masuk. Negara mana lagi? Lepas ni macam-macam lah rasanya. Sebelum tu dia pergi Vietnam kot. Vietnam. So yang balik tadi, benda tu bagus lah satu. Okay, filem Black Brothers, Agent Ali tu menunjukkan satu benchmark di mana penonton kita ni suka lah tonton filem tempatan. Tapi dari satu lagi sudut, okay, kita dah jadi satu mazhab. Contoh. Dia ada banyak mazhab dalam filem ni, macam agama juga. Agama contoh lain lah. Dalam filem ni pun dia ada mazhab dia. Dia ada geng mazhab yang aku hanya tonton filem Syafiq Yusof dengan Samsul Yusof. Oh, okey, faham. Mazhab ni hamba lagu mana pun ajak tonton contoh pengarah lain dia tak akan tengok. Dia akan tengok Syafiq Yusof dengan Samsul Yusof saja. Okey. Ada satu lagi mazhab. Mazhab aku akan hanya tonton dekat Netflix je. Tu satu lagi dia tak pergi barang lah. Dia akan duduk tunggu dekat Netflix bila nak masuk Netflix kan. Kutipan dah berjuta-juta bila nak masuk Netflix. Tu satu lagi mazhab. Satu lagi mazhab ialah mazhab ni. Semua filem Malaysia mengarut. Dan aku tak tonton filem Malaysia. Tu lah banyak mazhab-mazhab tu. So nak membagi persepsi bahawa filem Malaysia bagus ni, view dari tiga mazhab ni, dari tiga pandangan ni, susah nak kalih ke satu. Sebab kita ada pandangan di mana movie ni hanyalah sekadar hiburan. Tu yang menjadi masalah tu. Sebab movie ni adalah bisnes. So bila orang anggap bahawa movie tu hiburan, yang biasa-biasa, maknanya tak tengok pun tak apa, baik aku tunggu masuk Netflix, baik aku tengok pengarah ni saja, dia akan satu sisi dia akan merosakkan industri lah. Merosak industri ni macam mana? Merosak di mana ni ada pengarah-pengarah lain yang bagus. Pengarah bagus, bajet sikit, dia nak buat filem dia bagus, tapi penonton tak mai tengok filem dia. Jadi macam mana dia nak roll modal filem dia tu, nak buat filem lebih bagus lepas tu. Jadi payahlah sebab filem-filem yang besar ni pun contohnya macam mana Astro Shaw, okey, boleh buat keluar Man. Contoh kita ambil. Sebab filem-filem sebelum ni, filem-filem dia berjaya. Kita mula daripada tahun 2010 kata siap. 2000 apa tak, Hantu Kat 5. Itu antara filem pertama cecah 10 juta tak silap. Betul ke tak? Lebih kurang lah aku ingat gitu. Selepas tu, Astro Shaw dapat banyak tu, dia rolling lagi. Dapat kutipan banyak tu, rolling buat lagi filem yang lagi besar. Sebab tu kalau kita tengok kualiti filem Astro, dia makin lama makin besar, makin hebat. Sebab modal dah makin besar. Modal itu main dari mana? Main daripada filem-filem terdahulu yang sebelum ni dia duduk kat bawah. Kutip sampai dah lah. Barulah ada orang sponsor nak main semua, bagi duit semua, sebab depa dah boleh yakin track record depa sebelum ni filem depa boleh kutip juta-juta. Sama juga hang kata kupasan betul awal-awal dulu social ni filem ni macam ni lepas tu dia advance sampai sekarang. Kalau kita tengok dia punya siri TV pun, yang Astro punya series, memang level dia tak boleh sama dengan, memang tak akan sama kualiti dengan drama TV3. Drama TV3 dia level tu sebab bajet TV swasta, TV percuma. Astro kita bayar campur dengan kutipan lagi, dengan bayaran tu lagi dapat sebuah drama dia yang berkualiti. Macam kita tengok apa ni High Council kan, Layar, dia boleh beli hak filem-filem luar, drama-drama luar, adapt masuk ke versi Malaysia macam tu. Kalau filem-filem pengarah-pengarah filem yang bawah-bawah ni, orang tak yakin. Jadi filem depa dapat kutipan 3-4 juta lagu tu. Nak rolling macam mana nak buat filem yang lebih bagus lepas tu. Jadi duduk takat tu lah. So sekarang ni dia dah jadi dalam sinema filem, dalam dunia perfilman ni dia jadi survival of the fittest lah. Siapa yang duduk kat atas, dia akan duduk kat atas lah. Siapa yang duduk bawah, kemudian mungkin kena hantam ataupun dia duduk kat bawah tu ya. Susah nak naik. Duduk bawah tu kalau pada pandangan kita lah. Dia kena buat macam AP lah.
AP Raja Lawak kan, cikgu dia. Hmm. Dia kata movie-movie dia Ya. cakap terus terang hanyalah popcorn movie. Ya. Senang kata. Kategori popcorn movie hang masuk ha 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 pelik. Ya, tapi itulah sebab depa ni depa juga mengawal media. Contohnya macam Primeworks daripada TV3, Astro depa ada saluran Astro. Contohnya macam AP. Depa kalau nak masuk TV3 kan nak masuk apa kena bayar. Betul. Jadi cost production apa semua tak ada. Jadi kami je lah suka filem, page-page filem yang boleh kami tolong promote tu. Kan, Tu pun dalam page awak tak pernah nampak dekat TV. Tu pun duk komen. Awak tak pernah nampak, depa tak faham nak masuk TV ni payah, nak masuk page suka filem ni. Macam tu lah, bagi tiket sikit dapat kan. Kita halo juga dapat kan. Baik, kita tak terikat. Kita buat sonok-sonok. Tapi pada masa yang sama adalah sikit orang kata connection dapat apa semua okey lah. Apa pandangan hang? Tak, pandangan tu. Tentang pelakon kita kan. Berlakon dekat filem luar. Adakah tu satu orang kata keperluan ataupun untuk diri dia saja ke ataupun untuk membangunkan filem dalam kita punya negara? Oh, payah soalan tu. Payah tu. Level forum perdana. Sebab aku mesti tengok apa nama? Roshamno dulu ada berlakon dengan Ranjanikan Kabali kan. Ya. Dia kena ambil satu je. Kita tahu bila kenapa pelakon negara kita diambil untuk berlakon filem luar dan kenapa setengah filem akan ambil pelakon daripada negara luar berlakon dekat Malaysia. Satu sebabnya ialah untuk bawa filem tu ke negara mereka. For example, kalau kata Roshamno, dia pernah berlakon dengan Rajinikan. Dia pernah berlakon dengan pelakon-pelakon Hong Kong, G-Star kan. Ya. Satu side memang kita menunjukkan bahawa pelakon Malaysia dikenali lah. Tu dari satu sudut lah. Tak apalah, baguslah. Maksudnya orang kenal, Malaysia ada Roshamno. Roshamno berlakon filem Hong Kong. At least dia boleh bawa balik tengok, dia pergi tengok budaya Hong Kong macam mana, perfilman Hong Kong lagu mana, macam mana perfilman industri Tamil macam mana, dia buat main sini. Tapi satu lagi dari segi bisnes, sebenarnya bila pelakon negara lain dia ambil, dia sebenarnya untuk bila filem tu masuk ke negara tu, orang mai tengok sebab Roshamno tu. Betul. Ya. For example macam sebelum ni dalam satu podcast aku tak ingat, podcast Sina apa ke, Acha Septriasa, dia dah abang kata dia sepatutnya berlakon dalam cerita Sherif kan. Tapi dia tak dapat nak buat sebab dia terlibat dengan filem Kodrat 2 juga buat extra show lah. So kalau katakanlah Acha Septriasa ni masuk ke dalam Sherif tu dibawa ke Indonesia, orang Indonesia akan terima lah sebab ada pelakon dia. Sebab ada pelakon dia. Ya, sama juga sebab kalau sebelum ni ada Polis Evo 2 ada pelakon Indonesia masuk dalam tu. Walaupun pelakon ni sampingan, tapi bila masuk ke Indonesia, orang akan tarik lah. Walaupun sebenarnya ada sentimen Indonesia-Malaysia yang netizen ni, tapi at least dari segi perfilman tu ada kait, hubung kait lah. Gitu. Tapi pada aku kalau Malaysia dengan Indonesia ni macam bukan orang kata tak pandang, dia macam kita tak heran sangat sebab dia dah macam adik-beradik lah. Ya, cuma netizen lah. Netizen dia macam adik-beradik Malaysia dengan Indonesia ni. Setakat bergaduh sikit-sikit kecil-kecil tu dah biasa. Normal lah tu, normal. Cuma netizen saja kadang-kadang kena kawal kena kawal. Tu. Macam pelakon Malaysia boleh terbang pergi sampai ke berlakon dekat India, dekat Hong Kong. Tu yang kita nampak macam lain sikit lah. Jarang lah. Tapi macam tu pelakon Black Brothers tu, yang seorang tu pernah berlakon dengan Vijay Irfan tu. Itu pun A lah maksudnya. Walaupun bukan filem, bukan watak yang besar, tapi pengalaman lah sebab industri kita ni kecil lah kan, kecil. Kalau orang pelari motor juga. Filem Thai, filem Indonesia banyak dia orang kenal dah sana kan. Filem-filem luar daripada tu agak payah. Satu kekangan budaya sama.
Itu je Hang masalahnya. kata macam depa ni, contoh macam Berapa Hari apa semua kan. Depa jangan berlakon kat Malaysia sebab tak maaf sebut kan. Sebab pengarah tak pandang ke ataupun sebab bayaran. Aku tak berani kata. Aduh kena tanya depa sendiri lah. Sebab kalau hang pasal kadang-kadang Ah. depa jangan berlakon kat Malaysia. satu sebab mungkin tak tahu nak kata lah yang tu. Sebab netizen akan kata, tengok negara luar pandang dia, kita tak pandang semua. Yo. Dia bukan tak pandang sebab kadang-kadang muka untuk wajah Malaysia lah ni dia ada seorang dua yang boleh hook. Maksudnya kalau kata Bron Palare, dia boleh berlakon filem Malaysia juga, tapi filem yang macam mana? Filem yang macam mana? Cerita yang macam mana? Yang boleh menyebabkan dia kekal relevan. Contohnya macam sekarang ni, orang tahu dah kalau Zul Arifin, Syahnaz Ahmad, boleh tarik. Macam sebelum ni Mat Kilau, orang tahu dah apa ni, lupa nama dah. Paling latest apa? Zul Arifin Syahnaz apa? Magic apa? Majid Rompak. Magic Rompak. So Adi Putra, okay, Mat Kilau. So orang tahu bila filem Mat Kilau meletup, filem Adi Putra selepas tu dia akan berkait lah. Orang pergi tengok sebab Adi Putra walaupun filem tu tak best ke apa ke. So dia bersambung-sambung tu. Kalau dia nak contohnya Bron Palare tu masuk, dia perlu buat satu filem yang bom meletup, baru boleh dia sambung itu. Sebab persepsi penonton yang marhain ni, yang menonton tu seronok-seronok ni, yang tu kita kena pancing tu. Macam aku yang menonton untuk menganalisis ni dekat Malaysia kurang. Jadi yang menganalisis ni tak kisah pelakon tu popular ke tak popular ke, tak kisah, tapi untuk menarik penonton-penonton yang marhain, yang menonton suka-suka ni, kita perlu wajah tu lah. Wajah untuk yang stay relevant. Tu yang menyebabkan Bron Palare lah kita sebut senang, kan. Dia jarang dipilih, itu je lah aku rasa lah, kan. Tapi banyak juga pelakon-pelakon Malaysia yang mantap, yang aku nampak lah mantap, tapi kadang-kadang kurang berlakon yang aku nampak. Nak sebut pun tak payah sebut lah. Macam itu Kusimbangan dengan AP pun kan, ada dia bunyi, dia kata pelakon ni mantap, dia ni pun mantap tapi dia kurang berlakon. Atas sebab kadang-kadang tu dia ada klik-klik juga yang tu. Contohnya macam kalau pengarah ni dia akan ambil ni. Pengarah ni dia akan ambil ni. Benda tu rasanya normal lah benda tu kan. Dan sebab tu kita tahu pengarah ni mesti orang ni yang kita tengok filem-filem dia. Depa duk tengok apa follower. Itu pun pernah jadi isu dulu kan. Pernah jadi isu lah, tengok follower banyak panggil berlakon. Kayu pun tak apa berlakon. Sebab itu selalu isu hak tu dia untuk TV selalu. TV sebab dia perlu follower, sebab orang tengok TV ni sebenarnya bukan cerita tu yang penting. Yang penting ialah iklan di antara cerita tu. Okey. Jadi kita kena faham tu lah. Sebab tu dia perlu pelakon-pelakon yang ada follower banyak, supaya bila view tu tinggi, iklan yang dipaparkan tu dapat view tinggi. Itu yang penting sebenarnya. Sebab tu kadang-kadang cerita tengah-tengah malam tu dia potong ikut dan potong-potong, lepas tu kita tunggu tak ada apa, dah habis gitu je. Sebab cerita tu tak penting, iklan tu yang penting. Selama hang jadi atau orang panggil apa, review lebih kurang lah. Nak kata review tu dak sangat lah, pemberi pendapat lah. Pendapat lah. Selama hang jadi seorang yang pemberi pendapat pada filem-filem yang pernah tengok dulu kan, sampai lah ni filem kita cerita Malaysia lah, hang rasa yang paling boom sekali, yang hang rasa filem ni memang kita letak kata wajib tonton lah, nak kata bukan kata filem-filem baru, dia tak kira daripada dulu sampai lah, hang rasa filem apa yang Malaysia punya? Gini lah, aku bagi dua. Kalau katakan tu daripada pandangan hang satu, kalau filem yang ringan, yang kata just popcorn lah, popcorn memang aku recommend Blood Brothers lah, yang tu. Okey, itu setakat lah aku boleh kata next level lah daripada semua segi. Ni bukan sebab aku dibayar apa tak. Kira sebab daripada cerita daripada dulu sampai keluar hang pilih. Dah sekarang ni tiap tahun nak kilau lah apa. Okey. Blood Brothers tu dia wipe out semua. Okey. Lepas tu kedua, kalau yang movie yang lebih tenang sikit,
Movie yang ada message. Kita tengok filem tu, kita dapat double layer. Kita boleh, orang kata, hang tengok filem ni kali pertama, hang akan dapat rasa lain. Lepas tu hang boleh terjemah, hang boleh bedah. Aku recommend Imaginor lah. Betul Syari. Betul Syari. Imaginor ni satu filem yang kreatif lah. Kreatif bagi aku, sampai bila kita tengok tu kita rasa. Kita rasa tu. Itu filem dua tu, Blood Brothers dengan Imaginor ni, dia dua kategori berbeza. Orang yang suka Blood Brothers belum tentu suka Imaginor. Sebab Imaginor ni adalah filem yang dia lebih menekankan message. Yang Blood Brothers ni dia lebih tekankan action, layan apa settle habis. Message gitu. Ni kalau orang yang tak boleh layan dia mengantuk lah. Ya, susah sikit. Kita ada banyak percubaan filem-filem yang bermesej ni, tapi bila buat fail, bila buat kutipan gagal, jadi orang tak buat lah. Yang tak buat lah. Seperti dia sebenarnya sinema Malaysia ni dia berevolusi juga lah. Kalau kita tengok dulu zaman-zaman 90-an, kita ada apa? Filem-filem komedi banyak. Sebab filem-filem waktu tu filem-filem komedi lah. Anak-anak apa ni? Anak mami, senario apa semua. Tapi sekarang kalau buat filem tu confirm tak laku. Tak laku sebab zaman tu berubah, view tu dah berubah. Orang yang tengok anak mami dulu pun dah tua-tua, dah mungkin dah tak layan apa Bawagam kan. Itu. Depa pula dah ubah nak layan action pula. Jadi orang yang tengok sekarang ni dia dah ada persepsi lain lah gitu. Jadi perubahan tu yang menyebabkan banyak benda lah yang perlu dia mikir kat dalam filem. Filem ni pun dia pun kena ikut peredaran zaman. Ya, peredaran zaman. Kalau kata filem semua benda kena ikut. Tahun 2025 ni aku rasa kalau hang ada duit, hang buat filem tak berkualiti, confirm habis. Sebab kita dah ada benchmark tertinggi yang bagi aku rasa macam sukar untuk dipotong. Dan persepsi orang penonton pun terhadap filem-filem tu akan menyebabkan orang pandang lekeh kepada filem-filem yang ni. Ya. Orang dah tahu dah sekarang ni filem mana yang boleh pergi pawagam, filem mana yang apa ya aku tunggu dekat Netflix je lah kan. Macam tu orang dah tahu beza macam ni. Persaingan dengan perstreaman lagi. So kalau nak buat filem tu kena fikir 2 kali juga kan. Okey, kita nak masuk bab lain sikit. Ada lah ni. Kawan-kawan lah bang kan. Kawan-kawan kata hang salah seorang apa orang kata tenaga pengajar dalam bidang pentas ni. Ya. Ajak lakonan apa semua. Lakonan ni sebenarnya taklah pandai sangat. Semua ambil daripada apa yang pengalaman sebelum ni masa dekat universiti. Kau pernah berlakon tak ni? Berlakon tu dah. Berlakon tak pernah? Dululah masa universiti aku ada ambil lah subjek lakonan. Elektif. Orang lain ambil apa ni, main musik tradisional lah, apa semua. Kita ambil pementasan teater. So dari situlah kita dapat belajar teknik lakonan, asas-asas lakonan. Boleh lah nak mengajak teater tu sikit-sikit lakonan tu. Nak kata pandai berlakon tu dak lah. Dah kalau nak ajak orang berlakon ni payah tak? Agak payah. Kalau kata orang tu keras, dia payah sikit lah. Dia keras maksudnya bila dia naik pentas dia tahu cakap. Tapi dia nak bergerak tu payah. Sebab pergerakan ni adalah satu benda yang lahir dari jiwa. Kalau kata dia tak boleh, dia boleh bercakap dan lepas, kita lebih senang nak lentok lah. Kalau kata dia bercakap dan sukar untuk memahami apa yang dia cakap tu, susah sikit. Nak bagi nampak neutral dalam depan kamera. Tapi benda tu boleh diasah. Boleh. Kalau dah kata payah tak apa. Kalau senang nak suruh ajak kita pun nak berlakon pun aku bukan ada filem. Berlakon YouTube je dia. Tak dan kita. Tak dan. Ada juga teringin nak buat short filem tapi tak dan lah. Kata cukup lah. Equipment semua lengkap lah. Equipment semua lengkap. Bang, kau nak buat. Boleh kita cari kaki kita apa ada kat member dalam bidang tu kan. Dah try buat. Equipment lengkap tu tak lengkap mana lah kan. Kita sembang macam tak record lah. Tak ada. Boleh lah orang kata. Orang duk gila contoh action. Kita buat biar action lah tu kan. Kita bincang kemudian tu. Kita potong ni. Kita potong. Sebab dulu kita ni je. Sama-sama dia.
Tu okey, contoh bab filem lah ni pemenang dia Block Brothers. Ya, untuk Marhaina kita ada yang kata yang penonton biasa maksudnya. Kalau contoh filem luar, Filem luar banyak banyak. yang pemenang carta orang masa tu. Dah banyak sebab beratus-ratus kan. Macam aku yang benda-benda yang aku suka filem Hollywood yang aku suka ulang-ulang Macam Gladiator tahun 2000. Kalau horror House on Haunted Hill 1990 berapa ke tak ingat, 99 kot. Lepas tu kalau love story apa tak, A Walk to Remember, tak tahu apa, tapi movie tu sedih. Kalau thriller aku tak ingat. Identity kot. Identity tahun 2000 lebih-lebih. Walaupun hang seorang admin page suka filem yang untuk review filem kita ni Malaysia kan. Tapi aku nampak dekat sini hang lebih suka filem luar. Hollywood kan ada khabar dah Hollywood kan. Kalau filem Malaysia aku bukan tak suka. Aku suka tengok. Aku tengok sekadar untuk tengok perubahan lah. Okey. Sebelum ni contohnya macam zaman-zaman kebangkitan Metro Wealth lah contoh. Kita ada awal Metro Wealth mula dengan Syukur 21. Syukur 21 filem yang menampilkan Raihan. Okey. Filem tu bajet tinggi. Bajet tinggi permulaan kepada Metro Wealth lah. Metro Wealth ni aku banyak follow. Maknanya filem-filem yang apa ni AP apa semua tu kan. Betul lah dulu Pak David. Sebenarnya aku banyak juga kutuk filem-filem dulu. Kalau dia jumpa artikel aku mampu. Cari delete. Lepas tu okey, Metro Wealth mula dengan apa ni Syukur 21. Lepas tu lepas tu dia ada Mendam Berahi. Mendam Berahi Rita Rodani, Charlie's Angel Malaysia. Filem tu memang filem teruk lah. Tapi aku suka layan. Dia walaupun aku tak suka, tapi aku suka sebab kadang-kadang kita just nak relax, tengok benda-benda bodoh-bodoh tu kan. Benda-benda yang orang kata seronok-seronok kan. Lepas tu dia main lah filem-filem MIG yang lepas-lepas tu. Lepas tu bila MIG keluar banyak-banyak movie. Macam contohnya ada satu filem tajuk Mantra. Okey. Mantra. Tu antara filem yang Zul apa? Zul Handy Black. Zul Handy Black. Zul Arifin pula. Zul Handy Black. Tu antara filem yang aku appreciate lah. Walaupun filem tu kontroversi pasal babak dia bogel lah apa semua kan. Tapi filem tu the whole story memang sangat-sangat besar dan penceritaan dia pun agak bagus. Mungkin siapa yang tengok filem tu just untuk seram ataupun tengok filem tu hanya untuk untuk sekadar babak kontroversi tu je, kita akan dapat lah. Tapi kalau hang tengok the whole movie tu adalah movie paling perfect sepanjang Metro Wealth buat movie lah. Selepas tu dia cuba ulang sekali lagi formula sama dalam Metro Wealth ni. Tajuk dia adalah Keramat. Keramat. Keramat ni dia nak pakai formula mantra lah. Cerita pasal tongkat lah. Lepas tu ada the ending dia pun entah apa-apa kan. Tapi formula tu tak menjadi lah. Aku still kalau Metro Wealth movie aku suggest memang Mantra. Itu yang best lah. Bukan aku tak tahu, nak kata tak tahu tu, aku tahu, tapi it's just like macam kalau filem Hollywood, itulah setiap genre tu ada dia punya, ada pemenang-pemenang lah. Kalau Malaysia ni kita gitu lah, horror komedi. Betul-betul filem lah kita masuk. Memang kita sembang bab filem lah. Wahai sikit hari bab penulisan apa pun masuk filem. So kalau filem kita petik Lepas tu ni akan datang lagi apa? Import Maxima Aku nak cerita pun lagi tak boleh nak buka mulut sangat. Lagi director Miles lagi habis. Dah janganlah kita tak kutuk. Kita cerita tu bila 20 tahun lepas. 20 tahun lepas. Law ni kita ada satu trend di mana filem-filem yang popular di zaman dulu. Zaman dulu ni bukan dulu-dulu zaman Nordin Ahmad apa. Zaman filem-filem kita yang besar-besar ni macam Jangan Pandang Belakang, apa semua tu kan, Import Maxima. Apa tu kita ada filem-filem drift ni yang dulu pernah popular, filem-filem rempit kan. Dia cuba buat balik dengan harapan penonton filem yang zaman itu, di era itu nak tengok balik. Tapi aku rasa formula tu
kurang menjadi lah. Dia pun pakai pelakon lama. Dia pakai pelakon lama lah. Pelakon lama ada, tapi aku rasa terlalu lama sangat jarak masa tu sampaikan audience dah tak kisah. Kita ambil kisah yang, ambil contoh lah macam Jangan Pandang Belakang 2 sebelum ni. Lepas tu sebelum tu juga apa ni, ada Rempit 2. Rempit 2. So aku sebagai penonton yang pernah menonton Jangan Pandang Belakang dan juga Rempit ketika asal dulu, kita dah tak kisah sangat dah pasal tu, sebab kita sendiri sebagai penonton tak minta sequel tu. Kita tak minta sequel tu, tapi dia buat kononnya ada demand, tapi bila buat atas orang kata sekadar menumpang ataupun menunggang nama cerita tu, dia tak akan dapat lah. Macam hang sebagai seorang yang dalam bidang ni kan. Kalau boleh jawab, tak boleh jawab kita skip lah. Cerita Import Maksimum tu 20 tahun lepas. Ya. Kan dia buat balik kan. Dia buat cerita ni bermakna cerita tu sambungan ke, kesinambungan ke, ataupun cerita tu dah berlalu 20 tahun lepas, ni dah cerita terbaru. Dia rasanya aku tak tahu itu. Aku tak boleh nak bagi pendapat yang full lah, sebab cerita pun tak keluar lagi. Tak keluar lagi. Tapi aku rasa cerita tu mungkin akan berkait lah. Akan berkait lah. Ada watak-watak daripada filem lama akan muncul. Tapi penceritaan confirm selalunya kalau jarak lama gitu, dia akan buat filem yang boleh berdiri secara sendiri lah. Maknanya penonton yang tak tonton Import Maksimum sebelum ni pun dia masih boleh tonton filem tu. Tapi kalau siapa yang pernah tonton Import Maksimum dulu, dia tonton, dia akan rasa lain lah. Dia akan rasa filem yang tu. Aku pernah layan satu cerita dulu tahun 2003. Tak hilap aku 2003. Tapi dia cerita bersiri. Tak tahu lah hang layan ke tak. Cerita apa? Sabar tak? Cerita cerita bersiri. Filem ke drama? Dia dulu dia bersiri, dia drama. Kalau bersiri ni orang kata apa? Drama. Drama bersiri ya? Tapi dia bukan Malaysia lah. Ke? Dia Jepun. Jepun. Okay. Jepun tak apa layan kan? Boleh lah. Tapi kalau aku cakap ibu lain mesti akan tahu. Kan? Dia episod dia banyak, 80 episod. 2003. Ya. Lepas tu bila aku teringat lama dah kita dah besar, dah tua ni. Sajalah cari balik aku terjumpa tajuk tu. Lepas tu dia tulis 2023. Makna kata dah 20 tahun dah cerita tu. Dia buat balik cerita tu. Aku kata ni mesti orang lain berlakon kan. Takkan nak pakai pelakon lama 23. Bila aku cari trailer, dia buat movie, satu movie. Dia tak buat episod dah. Dia buat satu movie lah. Aku cari trailer, aku tengok tu dia semua pelakon lama. Pelakon dulu pun tua orang pelakon ni. Tapi tak cerita apa. Tak lah layan tak. Basket Rider. Basket Rider 555. Aku kurang sikit waktu tapi okey lah. Hero dia tu. Dulu waktu zaman kita tengok 2003 kira gah dengan muka jambu bawah. Haishin pung Basket Rider. Ni 2023 ni muka tua lah. Memang itu formula lah. Formula nak bawa balik orang dulu kan. Filem-filem Hollywood pun sekarang pun dah start balik lah. Tahun ni banyak juga filem-filem horror yang era 90-an yang depa buat balik. Macam Scream, macam I Know What You Did Last Summer. Depa dah start buat balik franchise-franchise lama. Kononnya untuk menarik balik lah, sebab demand untuk filem-filem macam tu kan. Macam baru ni Final Destination kan, Final Destination yang last sekali tak silap aku 2000 berapa, 2015 ke apa tak ingat. Lepas tu gap lama, tiba-tiba main satu lagi movie. Macam tu. Okey. Mungkin kita dah dekat-dekat penghujung-penghujung lah. Tanya soalan-soalan yang orang kata apa, ringkas lah kan. Ringkas. Sebagai seorang dalam bidang peneliti filem bagi aku top 5 Allah. Baik. Pelakon Malaysia yang minat. Bukan minat hang rasa dia ni memang berbaloi untuk tengok lakonan dia. Banyak sebenarnya. 5. Banyak lah. 5 lah. Aduh, 5. Aku ni sebenarnya orang yang suka tengok filem-filem yang popcorn juga. Tapi ada jugalah beberapa pelakon yang aku rasa lakonan dia memang patut dihargai lah. First kali aku tak betul lah. Ya, sama. Itu on the top lah. Aku rasa kalau filem tu ada dia, memang jadi. Watak sampingan pun hidup. Aku tak boleh tengok. Ini dia bukan puji pun. Memang bagi aku dia antara pelakon yang bagus lah. Apa karakter pun
Tak kira filem tu teruk pun, filem tu boleh naik sebab dia. Bukan filem, dia ambil telemovie, drama semua. Ya, betul. Ha. Kedua, Azharani. Ha. Itu dua, Power. Azharani, power. Yang ketiga, walaupun aku tak apa nak suka dia. Nombor satu dengan nombor 2 tu kau baik Ketiga, lagi walaupun pelakon ni tak suka buka mulut sebab dia cakap kita, tapi aku okey lah juga. Apa ni, Zul Arifin. Dorifin. Dia aku cakap tu kemam-kemam lah, tapi lama-lama aku suka juga dia. Lama-lama kan. Dia ada cara tersendiri. Dia ada cara tersendiri lah, style dia. Part kalau yang lain nak kata Bron tu lama sangat. Aku lama tengok sangat. Siapa lagi? Banyak lah, tak ingat ni. Satu lagi. Aku rasa satu lagi, Namron. Namron pun antara pelakon yang kalau ada dia memang padu lah. Orang kampung mah. Boleh? Tak tahu nak kata, tak pernah jumpa. Dan satu lagi, Sabri Yunus lah. Sabri Yunus. Mentak lah dia. Sabri Yunus. Tu antara 5 pelakon yang memang legend lah. Ya, kalau nampak kat pengoyang, nampak muka dia, memang kena pergi tengok lah. Memang pergi. Filem ke, telefilm ke, memang ada mereka ni memang padu lah. Tapi in the end, dia bergantung pada skrip juga. Kalau skrip tak bagus, pelakon bagus, tak jadi apa juga. Sebab aku pun kalau review cerita-cerita pun, aku tak tengok pelakon, aku tengok cerita dulu. Muka cantik, cerita pelakon cantik, tapi cerita tak cun, tak jadi apa. Itu perbezaannya sebagai seorang peneliti dalam bidang filem dengan nak kata teliti tu tak jugalah kan. Perbezaan macam dengan aku sekadar layan filem. Macam aku akan tengok pelakon. Ni aku pelakon ni device lah. Device untuk menarik orang untuk tonton. Tapi once orang duduk dekat situ, yang disajikan tu sebenarnya bukan pelakon tu, tapi adalah cerita dia. Jadi aku tengok Tamil lah. Tamil pun aku akan pilih pelakon. Walaupun kata contoh ni padu lah, aku tak tengok lah. Macam Tamil aku cari cerita, pelakon tak kisah mana. Sebab ada setengah cerita tu memang cerita dia bagus, tapi Tamil ni bila dia orang seselit sikit lah. Bila dia orang ni dah terkenal dengan plot twist, banyak percubaan yang nak buat plot twist, sampai semua filem nak plot twist, cerita dah sampai jadi tak ada apa. Macam aku hanya buat filem ni sebab nak buat plot twist. Ada setengah filem tu dia bukan try hard. Bukan plot twist tahu hujung. Start 15 minit sampai habis plot twist sampai kita pening tengok pasal. Kira hak tu tak boleh skip, ambil ayat kat depan. Tidak missing. Tidak pening. Tak faham betul. Tapi filem Tamil ni format dia lain. Format dia pertengah hujung, awal sampai tengah. Dia kena satu plot twist kat tengah tu, intermission. Tengah tu sampai ke hujung tu pelarian. Dia penulisan dia lain sikit daripada filem Melayu. Jadi kita tak boleh nak bandingkan penceritaan depa tu dengan penceritaan kita. Lepas tu part ujung tu dia ambil balik scene awal kali dia masuk balik ujung habis. Dia panjang. Kadang-kadang flashback tu boleh jadi setengah filem tu. Betul. Flashback saja. Depa pun 2 jam lebih 3 jam. Tapi filem Tamil ni banyak juga bawah 2 jam. Banyak juga lah ni. Filem Malaysia sejam lebih. Sekarang filem Malaysia pun dah nak cuba buat 2 jam lah ni. 2 jam. Dulu filem kita banyak sejam setengah sejam setengah. Sebab patutnya sejam setengah tu dah bagus lah. Sejam setengah ni satu untuk budak-budak dengan orang-orang yang remaja ni, depa tak boleh nak concentrate lah. Kalau sejam setengah pun, kalau belajar pun depa puas lah. Kan kalau filem sampai 2 jam duduk dalam panggung, payah kau. Hollywood pula ni panjang semua 2 jam setengah. Titanic 3 jam. Titanic tu tak apalah, tu high level lama lah. Gila. Itu zaman orang tak buat, dia seorang je buat. Melengur tu tunggu. Sebab Titanic tu dia nak buat waktu tenggelam tu. Tenggelam tu ikut spesifik, ikut waktu tenggelam yang sebenar. Sebab tu dia jadi hujung tu jadi panjang. Sebab masa Titanic tenggelam tu sama kononnya dalam real tragedi lah. Tapi melengum, kita tengok memang melengum. Awal-awal tu love story. Kita nak tengok bawa kapal karam tu. Kapal karam tu kat tengah hujung. Okey, jadi saya rasa podcast ni akan lebih panjang kalau saya tak cut benda ni. Tapi kemungkinan mungkin kita ada part 2 ke mungkin lah, kita akan bincang bab filem-filem. Sebab filem dia takkan habis. Tak habis. Kan? Mungkin kita boleh kupas lagi. Boleh. Lepas ni keluar filem apa kan? Kita jalan. Betul. Kita akan ada orang panggil apa? Wakil Utara Podcast edisi filem.
Mungkin lah. Mungkin. Kemungkinan kita cuba. Sebab lah dalam perancangan kita nak bahagi. Akan ada Wakil Utara Podcast edisi terjah. Terjah pun kita nak buat ni. Oh, kemas. Kita nak terjah. Lepas tu hari tu kita buat dengan sparring partner saya, AP, edisi tunggang. Kami tunggang habis semua. Apa-apa benda yang berkait dalam masalah ni kita tunggang. Tapi kita tak ada lah menghentam terus. Kita kena tengok lah kalau nak hentam tu padan untuk hentam, kita hentam. Jenis kita. Apa-apa pun kita bersembang hanya pendapat lah. Ini pendapat apa-apa yang aku cakap tadi tu, itu adalah pendapat aku. Ya. Dan dia bukannya nak menghentam apa lah, just my point of view, dan bukan nak kata point of view aku betul ke tak. Betul semua kan tak. Dan mesti ada yang salah juga. Pendapat masing-masing kan. Hampa boleh guna pendapat hampa sendiri. Ya, itu lah. Tak setuju komen je lah. Tak setuju komen lah. Tu lah. Kita pun tak ada lah cakap terang. Kita pun tak ada lah tinggi mana view kan. Bagi ada lah. Kata, contoh lah andai kata saya cakap terang. Andai kata ada 30 orang tengok. Cuba 30 orang like dan 30 orang tu komen. Jadi banyak lah. Banyak teh. Masalah apa berat tangan. Kira. Aduh. Okey lah. Okey, kita ditaja malam ni dengan kopi gua. Ayah saya minum sikit-sikit kan cakap orang, sebab saya mau nak ikut betul. Pasal 4 kali sedut dia habis. Aduh. Nak sembang kan. Niat nak sembang. Sebab kita memang betul-betul hantu lah. Sebab kopi kita betul-betul hantu. Okey. Terima kasih sekali lagi kerana menerima pelawaan saya dalam Wakil Utara Podcast yang mempunyai studio yang tidak seberapa. Ni pun dah boleh ni. Studio sendiri. Apa-apa pun jangan lupa subscribe, komen, share. Kalau ada manfaat hampa ambil lah. Kalau hampa rasa tak ada manfaat, diam dah. Okey, sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey.